Oi, Ram, ngapo ni? Minyak lo. Ngapo? Dah minyak lah lu minum ko. Padolon nang kan ditanya ngong ku ge. Balik kubugan bon tu Ram. Bukan ah. Kompoy nyo sing kubugan nan janan de upoyo na sonang atila sudah de masyarakat. Yo. Dia hati nama pemuda masyarakat lah. Soalnya selesai kubugan kalau dulu awak yo payah awak menyelesai gini lah selesai dia itu syukur awak di negeri awak kini ke. Yo. Kompak apa aku minum? Ya rele kompak dia bawa lah selesai. Kalau ada kopi Oh lah. lah kami lah sudah lo kami lo. Selesai lo dek. Lah sudah dia lagi yang tan. Lah. Kopi ko. Ya dia ya kopi soalnya apa kopi lah. Ya ada jalan tadi jalan aku masih tu dah edi. Siapa si Geledor no? Tumpui migi anjing lengku. Apa kopi berbunga tu? Nyorak tonton dia. Aduh anjing dia apa ni. Selesai ini pondem lingku. Yalah lah orang tu tinggal apa beko ni sonjo beko tu rencana beko lah samolo beko berdua beko aku masuk puasa kan. Mode tu marah. Ya nampak dia mode kodok bertengker je nyoh. Nampak dia mau kadang-kadang kita bercaran je hari kau masuk puasa. Lah minta mo'o dah kinyo. Ni perlu lo minta mo'o ke laki tak masa ayu dingku. Perlu suami awak nama dia dah dapat dak nama suami awak. Dek bitu aku. Puasa-puasa sebelum nengku dah ada puasa baru dulu nang puasa nang dia. Le puasa dia pi sekonter lo tu dak ada lagi dia. Kan dia ada tu lah. Minta mo'o kenyo kewajiban kita sebagai isteri awak isteri sebagai junjungan awak. Nenjole dulu jam bonti berdakwah membawa inyo membimbing inyo tawi. Itu lah ibu sobut. Sobut tawi tapi janjinya cari wakotu na nelok. Jangan sewakotunya boboban, jangan sewakotunya litak pawi. Dia cari wakotu na nelok atau nang boleh inyo dia. Jadi minta mo'o dia perlu. Tu ada tu cara. Kau perah. Duduk lalu perah. Duduk lalu. Kami dia macam dia. Siapa no? Kawan apa no? Si Lelo. Lah domem aku. Nyo salah ke masuk puasa tu lah domem dia. Kenapa dia tu dia boleh perah? Tapi tu lo tu biar salah ke masuk puasa domem tu wi. Tu bitu. Tu gini dia rumah mau gogo gini dia. Yo. Bapa perah dek kau hari kau masuk puasa kewajiban lo dia ambo. Lah minta mo'o kenyo. Perlu lo minta mo'o ke laki nama dia tungku. Mau dia tu perah. Kau bapa ke laki-laki awak. Junjungan awak. Sebuah awak di bulan-bulan biasa kau maklum lah. Kadang-kadang sebentar bercaran. Kadang-kadang tu sakit tiap-tiap. Ini tergantung lo ibadah awak kepada suami awak kau. Sebuah inyo imam awak. Abang sawo lah perah minta mo'o kenyo kau bapa. Cuman di mana apa kau bimbing kita rumah tangga. Ya minta mo'o le beko sebuah anak bayi sirah sebuah anak minta mo'o kapan awak made tu puluh lagi kau masuk puasa. Ya itu nanti kau kembali maco boleh maco lah ambillah lah. Macam apa lah? Macam ketek kan kasut on. Hari dah lepas hari 3. Hati bolong belum puasa. Kepuasa lompak. Tak kepuasa. Anak lah godang-godang. Biasa dak puasa. Tah. Kendi agak mula makan siang mula nasi dak lu ada pedoman pak tu. Normal je le kau nyisen awak ni kalau dak puasa. Kepuasa apa lah. Bila pasal mulai? Pasal lo apa kali ni? Isu kita petong lo. Kalau piang mamak kali ni orang cek bitu lo. Tak mau kau. Pasal semua. Apa kali nak apa dah mana ke?
Jangan kena pada mana dah pasal dah ndak dia. Jangan apa-apa nama ni. Ko apa dah perak, kata nasi biasa mu. Ko apa, ya apa kau dah naik piti le suara. Ha, piti dapat sado. Amak dia apa kilo menggeser api, mana ko piti. Tak kena bado piti dia. Pak ni mau kongsi tang nenek. Apa ada apa mak? Amak dia noh. Di mana? Ni dak bersoli ni. Amak ni. Pak dah payah nanti kau apa. Cari-cari tak ada. Kalau cari mudik ada, cari dia tak ada. Tak ke mana-mana tak amak ni. Itulah kewajipan apa tu kali mau beli anak-anak. Nak segancar-gancar kau beli. Sonjo minta itu apa? Ini tiap malam. Aduh kau malam ni. Utangnya ketumbuh diancak langsung apa mu? Diancaknya apa lagi ketemu kan? Geser-geser apa bagi? Pakai kenapa dia sedor ni? Oi. Ya. Ha. Orang puasa serak. Puasa. Ya. Dah bulan puasa tu. Ya besok puasa. Oh, besok. Ya. Ha. Jangan apa-apa puasa kalian nak. Jangan kalian tinggal-tinggal. Wah, tak mau kalian tinggal-tinggal puasa lagi. Kalian kenek ke godang. Ha. Oya le puasa oya. Ha? Oya le puasa oya. Puasa. Ya. Lai kalian puasa lah semua. Muah. Bulan kini sekali setahun tiba nanti. Muah. Ha. Jangan kalian lupa puasa ni. Sembahyang muah. Ya. Ha, itu. Ayo apalah main kalian balik. Ayo jangan lupa puasa kalian sudah. Apalah. Jangan jauh. Aku memajak lu ni. Masuk ke tiba. Majak lu jadi. Apa masak dah? Ikut tali ke benar putui. Awat tu. Liko ada. Awak besok puasa le. Ini kan belum puasa le. Lah minta mau lagi mau orang tak Di mana mandi tadi Ra? Dia sampai minta mau di. Apa dek golak dah bini minta mau. Lagi Iya. mau tak. Ya biasa bercerote di kodi. Udah aja nembotan. Masalah paso. Ke paso soi. Dia nak ada apa-apa. Nak kena apa-apa. Udah. Tak ada paso. Nak ada seranan. Ya kau minta mau dia apa. Cuma di mana Ira mandi tadi. Dia sampai minta mau cupu ikut dia. Itu dah. Awak lelaki bini kaya. Dia awak suci kan hati awak. Awak kan puasa besok le. Dia lah mau orang tak. Ande yo lapang bumi olah Ira. Kalau orang itu Ira minta mau. Ande. Ha. Itulah dah. Lapar ke dapur le. Yang beko awak ke kuburan lo sonjo awak ko. Beko ni li. Ya, beko. Ayo, lapar ke dapur le. Yo. Yalah. Wan, hari kan puasa. Ha. Awak yo minta maaf ku Wan nah. Minta awak ni selama ko. Itu muncul nombor ayat-ayat siang yo malam ni. Ada makan-makan nek wow kata-kata orang dia. Awak sabar awak ni. Ha. Bak apa cara ni? Yo lek kalau ada hati minta maaf ni. Kalau apa jangan diulang-ulang je kata-kata bentuk tu ni. Iko yo benar malu morek keliling. Orang keliling mundong kadang pun di sendiwara.
Ako layla lagi ati apa lah. Wan mo on bitunya. Pi ko ida na mo ko dak tu ba na. Jono no lai ra. Dak bisa ni mo mo dah. Ko kempaso ko apa lagi. Ha tu itu ah. Lah yi wen. Ayo ba. Oh jadi wen. Ayo lagi ati kati bitu mah. Pi kalau dak kembo bobanya. Ayo dak lu ko mo on le. Ha bitu. Le kan berubah na wen. Nak ke muncung-muncung wak dia dah. Ayo bitu mah. Jangan sampai terongger dia nang keliling. Olah dia. Kalau lebih untuk tu lah dari hati ambo mo on ke masuk paso mo. Wen nak ke paso wen sok wen. Paso lagi sekali setahun tibo nanti. Begitu. Pi awak kepala rumah tangga dak ke paso lo di contoh dan lain ke. Tu itu dia anak-anak, kau anak kenek-kenek kau godang. Jangan awak lo contoh deh. Begitu mah. Ya lo wen. Suak ke dapur. Ayo pala ke dapur. Ke bukan wen. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jadi jagon do apak kalian di lerak do ke puasa dia. Apak kalian di puasa waktu baru dia malai puasa dia. Kini rak turak sejak turak do puasa lagi dia. Bodoh sembrono apak kalian dia. Kalian lelaki kalian jangan cari modal apak kalian di suak. Tak laku di tu contoh dia nak penting kalian puasa sembayang. Apak kalian tak do modal tu dia. Bayang idak, puasa idak. Tak puagi puasa lolok lah seorang lah bentuk ketijang lanjut sampai ketijang lanjut ke lolok ni dah payah lah puasa. Ada orang kena mau lolok juga tak puasa dah. Jadi itu jadi bahas selera aku masalah puasa. Apa kena idak? Lang anak ni ketek nak puasa. Dah itu untung ni tak lagi guna kan anak ke. Aku bukan awak kecil seorang nanti. Yo cik seorang. Sebenarnya lelaki nak bimbing bini untuk puasa untuk anak-anak ke kau dak? Tak ada dia di. Jagon lah sahur sengkau kau katil yang polo lok lah. Kau jagon mana? Berkicu aja nah. Tontu dek rana dak puasa di dana. Tak gitu di wak dah. Kalau dari mana lolok lah jadi bilik muka telah topor ke bilik lakang. Tak tu kena murah lolok juga nak puasa di dah. Tak tolok ada model kau laki dah. Puasa idak, puasa pemalih. Jangan bocah lembono aku terkena orang tetangga kita. Apa ke dia dak anak lah tiga dak don dak puasa dia. Dak bercolik ke anak-anak ke dan elok ke dah. Untung dak anak dia dak nuhun ke anak-anak tu roti muda model tu di. Kok itu kau kata puasa dia tu. Lalu dia lolok kau irai tu. Kau le puasa, kau le sembahyang lagi, kau dak. Mengapa lolok dia laki-laki dak masak ayu ke? Tak itu ni jangan kau kena gede cek awak di balik tu ha. Dia nak tolak orang le dah. Tak puasa di. Kau lah poro-poro lo udah kau lah dah di bilik dah berpelester lo. Dia lah lolok lah situ. Besok di kandang ayam tu lolok tu. Mak, dak masuk neraka apa dak puasa di mak. Iyo tu masuk neraka dia nak tapi dia apa kalian dia tak tentu dia ada. Ngan dosa dia tak jole dia ada. Ngan wajib puasa dia tak tentu dia ada. Jadi kalian jadi tulis apa di tak nak. Jadi contohnya onjolnya kalian puasa. Jadi orang lo kanak kau mentura. Apa yang kena dak belah? Tu anak bertanya. Dia nak masuk neraka apa di mak je. Iya, kau bukan awak cek seorangnya raja mencintai cara belum puasa oleh. Kok kencik seorang? Ajar anak ke nan elok ke? Kau dak. Ya jangan dibuka-buka lah sih. Dah puasa itu di. Apa ke dak lah tau gang pawi rasa. Kau lihat, sampai lolok lah dia berapa ke belakang tu. Ompek bilik kamu kuang alaman nomor 5 sampai lolok ambo.
Kalau lo sebon tompe lo anjong lo dia lah. Bisu di bawah tu belataan lagi. Tak tolok le dah. Model pola laki tak kuasa ke. Kan nak ni. Jadi dah malah pak kelian dulu. Tak tolok dia air dulu. Apa sama kerja nak kelian dong ni. Tinggal nak gini dah. Tok pergi kerja pagi tu. Nasi kau ha. Pas-pas untuk kami nah. Orang berpuasa kamu ke dapur nah. Kalau tak puasa apa masak? Tapi tin daging potong boleh ke mi tak pagi pun sogan apa udah ke kodai. Berbahagia kepada Dusana dimanapun Anda berada. Demi langgengnya channel ini, kami mohon Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya, like, tekan tombol jempol ke atas, komen, tinggalkan komentar positifnya, dan terakhir jangan lupa share. dan bagikan sebanyak-banyaknya. Bangkitlah Minangkawaku.